Tak, trend membankruptkan diri sendiri telah naik 200% dan apa yang membimbangkan adalah trend ini berkemungkinan tinggi akan bertambah di mana 70,000 penjawat awam telah mengambil lon peribadi semata-mata untuk meraihkan hari raya, dan antara sebab-sebab mereka mengambil loans adalah untuk menampung kos perayaan dan menampung kos sara hidup. Dalam kata lain, penjanaan pendapatan atau dari segi pendapatan gaji, ianya tak cukup untuk menampung semua perbelanjaan. So apabila ini berlaku, kita boleh lihat ramai yang meminjam. Tapi apa yang menakutkan adalah 50% daripada kes orang bankrupt terdiri daripada individu-individu yang ambil loan peribadi. So the big question is, will there be any more cases? Sekarang ni dah 200%. What will happen in the future? Sejujurnya selepas hari raya dengan kenaikan harga semua barang-barang, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian untuk menampung kos sara hidup kita, dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin dengan ilmu menguruskan kewangan, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya benar-benar yakin bahawa kita boleh mengelakkan diri kita daripada terjerumus dari masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, ini adalah buku yang saya tulis di mana ianya adalah sangat nipis dan ianya sangat mudah untuk baca, dan saya ada pelbagai gambar dan examples. So jika kamu ingin nak dapatkan buku ini, boleh klik yellow back di video ini.